Hai, hello semua. Akhir anda berada dalam rancangan Top 10 at 10 bersama hos anda, saya Natalia. Dan macam biasa, saya akan kongsikan kepada anda 10 berita hiburan menarik. Agaknya, siapakah yang akan berada dalam carta kita minggu ini? Jadi tanpa kita membuang masa lagi, jom saya kongsikan kepada anda carta minggu ini. Nombor 10. Rupanya trend tau dekat Malaysia ni. Pelakon berwajah jambu telah pun menggelamkan pelakon-pelakon yang berwajah Melayu. Jadi menurut kata penerbit Zil Production iaitu Pak Zil Teh, dia mengatakan bahawa perkara ini tidak boleh diketepikan. Sebab apa? Sebab rakyat Malaysia lebih suka trend-trend seperti di Korea Selatan. Nombor 9. Ada pula segelintir masyarakat yang fikir Nora Arifin dah menjadi psycho. Sebab apa mereka fikir Nora Arifin menjadi psycho ni? Rupanya sebab dia sering melawat kubur arwah suaminya yang telah pun meninggal dunia pada tahun 2017 akibat serangan jantung. Kata Nora Arifin, dia menegaskan bahawa ia merupakan terapi untuk menenangkan dirinya. Jadi kepada masyarakat di luar sana, janganlah kita fikir negatif. Nombor 8. Baru-baru ini kita sedia tahu yang pengarah prolific iaitu Muhammad Khalid telah pun meninggal dunia akibat serangan jantung di Hospital Slim River Perak. Jadi kita dari Boom Malaysia mengucapkan salam takziah dan jom kita doakan Al-Fatihah buat beliau. Nombor 7. Hangat di media barat apabila pelakon veteran Hollywood iaitu Alec Baldwin tertembak seorang pengarah sinematografi sehingga mati menggunakan pistol prop. Nombor 6. Beberapa hari lepas, Datuk Vida memuat naik beberapa keping gambar yang menunjukkan sekumpulan pekerja sedang membuat persiapan perkahwinan dengan caption #kahwin #insyaAllah. Jadi siapakah bakal suami Datuk Vida? Nombor 5. Katanya tidak ada lagi cara terbaik sehingga Siti Nordiana terpaksa mengheret 5 sekawan ke mahkamah. Sudah pun duduk semeja dan cuba untuk berbincang tetapi proses mediasi itu tetap gagal. Nombor 4. Diboikot teruk oleh warganet, Syuk Saha membuat keputusan untuk menarik diri daripada Maharaja Lawak Mega 2021 apabila satu persatu kontroversi tercetus mengenai dirinya. Syuk Saha membuat keputusan untuk tidak mahu memberi ulasan lanjut tentang hal itu dan telah pun menutup ruang komen di Instagramnya. Nombor 3. Peserta All Together Now Malaysia, Talia Rasul telah pun mempersoalkan kredibiliti pemilihan juri untuk program reality tersebut. Katanya dia berhak untuk menyuarakan pendapat dan sesiapa pun boleh menunjukkan rasa tidak puas hati. Jadi, apakah komen anda? Nombor 2. Akhirnya, Sajat telah membuat akuan bahawa dia merupakan seorang trans woman menerusi akaun TikToknya. Dia akui bahawa selama ini dia mendiamkan perkara tersebut kerana takut sekiranya memberi kesan terhadap bisnesnya. Mesti korang dah puas hati kan bila Sajat mula bersuara. Nombor 1. Enggan rumah tangganya terus diganggu, suami kepada Izrin Azminda iaitu Huda Wahid telah pun memberi amaran tegas. Dia masih tidak faham kenapa ada segelintir masyarakat yang tidak puas hati dengan dirinya. Jadi kepada anda di luar sana, sudah-sudahlah tu kacau suami orang. Okey tak berita hiburan kali ini? Jadi jangan lupa untuk tinggalkan komen anda di bawah dan share video ini di media sosial korang. Sekiranya anda nak tahu apa berita hiburan pada minggu yang akan datang, jangan lupa untuk tonton rancangan Top 10 at 10 pada hari dan juga waktu yang sama. Okay, see you guys soon. Bye!